Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Negeri 92025, kertas 1 soalan 6. So tajuk dia adalah sukatan membulat. Okey. So dia cakap raja 3 menunjukkan dua buah sektor belah tanah OAB dan OCD dengan panjang lengkok AB dan CD masing-masing, dan kedua-dua berpusat O lah. So sudut AOB 0.52 radian, OA sama 6 cm, panjang lengkok CD sama ni. Dia suruh kami cari panjang OD. So kami terus guna rumus panjang lengkok. So 5.9x sama dengan 0.52 OD. So rumus OD sama dengan 11.5 cm. B, cari ruas kawasan bororek. So rumus ruas kawasan bororek sama dengan ruas rajah 1/2 11.5 square 0.52. Kami tolak dengan 1/2 6 square 0.52. So kami dapat 25.025 cm square.